Okey. Siapa yang boleh admit? Oh. Dia emergency. Oh ya, petang boleh masuk. Ada insiden yang mana? Diki. Motor lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Terima kasih kepada para peserta yang sudi meluangkan masa untuk bersama-sama dalam webinar penyeraan dan pengurusan zakat secara rehat pada hari ini. Baiklah, sebelum kita mulakan, marilah kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah sebagai pembuka majlis. Al-Fatihah. Join. Dah kat grup. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, selamat datang sekali lagi ke webinar kita yang juga merupakan webinar yang terakhir fresh untuk tahun 2025 ini. Dan terima kasih juga kerana terus menyokong program-program yang kami anjurkan selama tahun 2025 ini. Dan saya nampak hari ini ada beberapa peserta yang tak putus-putus terus keep kita punya support dari awal sampailah hujung tahun ini.
Jadi untuk sesi kali ini kita beruntung kerana kita dapat bersama dengan speaker jemputan kita iaitu Puan Aisyah. Jadi sebentar lagi kita akan kenalkan siapakah Puan Aisyah tersebut. Baiklah, sebelum kita masuk ke topik utama kita pada hari ini, izinkan saya kongsikan serba sedikit tentang zakat 9 Berhad. Baiklah, zakat 9 Berhad ini adalah merupakan sebuah syarikat atau perunding yang membantu individu dan syarikat memahami asas zakat, kaedah pengiraan serta menawarkan panduan bagi memastikan tanggungjawab zakat dapat dilaksanakan dengan lebih teratur dan lebih tepat. Baik, kita teruskan lagi dengan kita punya ada bayar zakat. Baik, kita teruskan dengan serba sedikit penerangan tentang cara pembayaran zakat. Yang pertama, tuan-tuan perlu kirakan jumlah zakat yang perlu dibayar, dan yang kedua juga tuan-tuan perlu buat pembayaran terus ke lembaga zakat Selangor. Baiklah, untuk kiraan jumlah zakat yang perlu dibayar, tuan-tuan perempuan perlu tentukan jenis zakat, sama ada pendapatan, perniagaan, simpanan dan lain-lain. Dan juga perlukan gunakan kalkulator rasmi daripada Lembaga Zakat Selangor atau rujukan kadar zakat semasa. Jadi kalau tuan-tuan perempuan explore dekat website zakat, dia ada satu ruangan kalkulator tu, jadi dekat situlah tuan-tuan perlu gunakan lah. And then next, untuk pembayaran terus ke lembaga zakat tu, pembayaran boleh dibuat melalui bank transfer ke akaun MAIS iaitu Majlis Agama Islam Selangor atau mana-mana saluran rasmi Lembaga Zakat Selangor. Next, yang ketiga adalah hantar maklumat pembayaran kepada FRESH. Baiklah, seperti sedia maklum yang FRESH juga adalah salah satu penolong amil. Jadi kepada pelanggan ataupun klien-klien kami yang ingin menggunakan servis kami boleh bantu. Tuan-tuan puan-puan hanya berikan sedikit maklumat seperti nama penuh, nombor IC, alamat rumah terkini dan juga slip atau screenshotkan transaksi pembayaran yang tuan-tuan puan-puan yang bayar pada step pertama tadi. Dan juga resit rasmi akan dikeluarkan oleh pihak zakat. Itu yang terakhirlah, resit rasmi akan dikeluarkan oleh pihak zakat dan pihak FRESH akan submit maklumat tersebut kepada Lembaga Zakat Selangor, dan resit tu akan dikeluarkan dalam tempoh 14 hari bekerja. Dan resit ni penting jugalah untuk rekod cukai dan dapatkan rebate cukai untuk tahun 2025. Jadi untuk makluman semua, untuk pembayaran untuk dapatkan rebate tahun 2025 ni, tuan-tuan perempuan perlulah membayar zakat sebelum 31 Disember 2025. Seterusnya kita akan kepada speaker jemputan kita hari ini. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya ingin menjemput speaker kita Puan Aisyah untuk meneruskan sesi. Baiklah, sedikit pengenalan juga tentang Puan Aisyah ni. Diberi nama Puan Nur Aisyah binti Muhammad Zawawi dan panggilan lebih mesranya iaitu Puan Aisyah. Puan Aisyah ni adalah seorang accountant bertauliah daripada Malaysia Institute of Accountant MIA dan juga accountant bertaliah ACCA United Kingdom. Beliau juga seorang sarjana muda pengurusan kewangan dan akaun dari University of Exeter United Kingdom dan mempunyai pengalaman kerja sebagai bekas auditor dalaman Bank Negara Malaysia, audit partner firma Expedition Shah Alam, dan juga beliau telah membantu lebih dari 500 usahawan dalam pengiraan cukai dan audit syarikat. Bila tanpa melengahkan masa, saya ingin menjemput Puan Nur Aisyah untuk teruskan sesi ini. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar ke?
Kak Mai, so Kak Mai cakap boleh. Kalau boleh dengar tu ya, saya kalau buat online ni kadang-kadang tak tahu peserta dengar ke tak. Boleh boleh ada bagi, boleh ya? Thumbs up. Okey, terima kasih. Kalau dengar boleh thumbs up. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya diberi kata amanah lah untuk bagi sedikit sharing mengenai zakat syarikat dalam masa 40 ke 45 minit. Sebelum tu kita akan selepas tu kita akan ke sesi Q&A. Baik, apa yang akan dikongsikan pada hari ini adalah nombor satu, sedikit pengenalan mengenai zakat. Rasanya semua yang hadir pada hari ini tahulah zakat itu apa. Kemudian saya akan kongsikan 2 kaedah kiraan zakat. Dan yang paling topik yang rasanya ramai yang hadir hari ini nak dengar adalah impak zakat kepada cukai individu dan syarikat. So kalau bayar zakat banyak ni, berapa pengurangan cukai? Macam itulah. So ini 3 perkara kita nak kupas hari ini. Baik, ada yang saya rasa kena buka juga skrin sebab kita ada kira-kira sikit lah. Lepas tu kalau ada apa-apa soalan boleh letak dalam chat. By the end of the session kita akan tengoklah soalan-soalan tu. Okay, baik, pengenalan kepada zakat. Rasanya semua tahu zakat adalah rukun Islam yang ketiga. Jadi secara umumnya ada 2 jenis zakat. Satu zakat fitrah yang biasa kita bayar waktu bulan puasa kan. Dan keduanya zakat harta. Okey, zakat harta ni kalau tengok dalam lembaga zakat Selangor punya website ada bermacam jenis. Ada zakat emas, zakat perak, zakat simpanan. Jadi hari ni apa yang kita akan fokus adalah pada zakat perniagaan. Okey, antara zakat harta adalah zakat perniagaan, pendapatan, semuanya lah. Jadi kita fokus hari ni pada zakat perniagaan. Okey, saya teruskan Okey, syarat wajib zakat perniagaan pertamanya adalah orang Islam lah yang jatuh hukum wajib ni lah. Bila anda seorang Islam, kita ada kewajipan untuk kita tunaikan zakat. Dan kepada syarikat tu, dia punya syarikat tu kenalah pemilikan sempurna. Maksudnya milik dia lah. Jadi kalaulah contohnya kita ada syarikat di bawah nama suami. Jadi cik suami lah yang kena bayar zakat bawah nama syarikat dia ataupun tanggungjawab tu jatuh kepada dia. Tu maksud dia, pemilikan sempurna. Dan kalaulah dia ada partnership dengan non-Muslim, contohnya 50% 50%, jadi kiraan tu pun boleh di 50% kan lah. Nanti ada tanggungjawab bayar zakat tu berapa, amount zakat tu boleh 50% kan, sebab dia ikut pemilikan. Okey, dia apa yang dizakatkan adalah mengikut harta berkembang. Yang ni term ni dalam website. Tak apa, nanti kita tengok formula. Saya pun kurang faham apa harta berkembang ni kan. Nanti kita tengok formula. Okey, keempat, kena cukup nisab. Nanti saya terangkanlah apa nisab yang kita ada dekat Selangor, berapa ringgit. Okey, cukup haul, which is setahun. Kemudian dia punya syarat adalah berniaga untuk keuntungan. Kalau dia bukan berniaga untuk keuntungan, contohnya dia NGO ke, mungkin tanggungjawab zakat ni tak sampailah ke dia. Okey. Baik, kalau saya laju sangat bagi tahu. Saya tengok chat. Okey, baik. Okey, nisab. Nisab ni adalah jumlah minimum harta yang mesti dimiliki untuk zakat jadi wajib. Jadi wajib zakat kalau nilai harta perniagaan kita telah sampai threshold. Threshold dia kalau ikut zakat Selangor, dia ikut 85 gram emas tulen. Jadi harga ni berbeza-beza. Jadi saya tengok website jugalah pada 2025 dia bersamaan dengan RM35,449. Jadi maksudnya kalau kita punya pendapatan tak sampai tahap tu, syarat wajib zakat tu tak kenalah pada kita sebab tak cukup nisab. Okey, faham Yang slide ni kalau nak, saya rasa boleh nanti tanya Fras macam mana nak share. Kalau ada yang tak sempat nak tengok ke apa kan. Okey, seterusnya
Okey, ada 3 kaedah cara kira zakat dekat website Zakat Selangor. Jadi saya banyak based on Zakat Selangor lah sebab kami di Selangor kan. Tapi saya rasa dia punya kaedah tu tak berbeza pun ikut negeri. So dia basically on these 3 method. Satu, kaedah pendapatan. Nombor 2, kaedah aset semasa. Nombor 3, kaedah equity. Jadi hari ni saya nak fokus dekat 2 je kaedah. Kaedah pendapatan dengan kaedah aset semasa. Sebab pada saya kaedah equity ni dia mana yang tak biasa dengan balance sheet ataupun penyata kewangan mungkin akan menghadapi orang kata kesukaran nak faham kaedah equity ni. Jadi kita fokus kat 2 kaedah ni, kaedah pendapatan dengan kaedah aset semasa. Okey, kaedah pendapatan ni apa? Kaedah pendapatan ni senang je. Pendapatan bersih darab 2.5%. Jadi pendapatan bersih ni apa? Adalah sales tolak kos operasi yang dibenarkan. Okey, contoh dapat sales 7,000, kos 600 saja. So ni kata pendapatan bersih 6,400 darab dengan 2.5%, 160. Inilah dia punya ni simplified example Okey. Kos operasi dalam website kata mengikut garis panduan Zakat Selangor bukan semua jenis kos boleh tolak. Dia kena kos operasi yang dibenarkan sahaja. Simply said, semua yang berkaitan dengan bisnes. Ni macam tax jugalah kan. Kalau cukai pun semua boleh tolak untuk kurangkan cukai kan. Sama dengan konsep dia dengan Zakat Selangor. Dia kata kos peribadi tak boleh tolak. Contoh, kalau bayaran sewa rumah personal director, tak boleh lah tolak. Itu bukan kos operasi yang dibenarkan. Okey, kita ke kaedah aset semasa pula. Tadi pendapatan. Pendapatan adalah pendapatan bersih darab 2.5%. Itu je. Okey, kaedah aset semasa ni adalah aset semasa tolak liability semasa darab 2.5%. Okey, yang susah kat sini adalah tak semua orang tahu apa tu aset semasa. Apa tu aset semasa kan? Tak semasa apa ni kan? Kita kadang-kadang tak biasa dengan account ni kan? Semasa apa kan? Jadi, okey, aset semasa ni dia adalah aset yang dia punya jangka hayat tu pendek. Maksudnya dia senang untuk dia liquidated. Ni kalau nak mudahkan lah ni kalau saya ajar staff account saya pun mana yang aset yang senang diliquidate kan. Okey, contoh stok senanglah kita liquidate kan. Kita beli semalam, insya-Allah hari ni boleh jual dah tak ada dah. Senang liquidated. Cash dengan bank pun kita pergi je bank, kita keluarkan duit dah boleh liquidate. Contoh macam tanah. Tanah ni bukan aset semasa lah sebab dia punya liquidation dia tu kurang. Bukan senang nak jual tanah. Mungkin ambil masa nak orang nak beli, nak sign apa-apa kan, SMP ke apa-apa kan. Jadi itu sebab dia bukan bawah aset semasa. Ni kalau nak lebih kalau nak lebih tahu macam mana ni kena buat minta Fras buat kelas lah apa tu nak belajar penyata kewangan lah. Okey, liability semasa ni sama konsep dia. Jangka hayat liability ni dia pendek. Contoh hutang supplier. Hutang apa ni? Ads ni Facebook ads kot. Hutang operating cost bulanan. Contohnya bayar gaji staff. Ni adalah liability semasa lah. Okey. So kalau nak guna kaedah aset semasa ni memang kena ada penyata kewangan yang proper, ada balance sheet. Sebab saya tahu kebanyakan usahawan di luar sana kita biasanya ada P&L sahaja, profit and loss. Kita ada sales, kita ada expenses. Nak kata ada balance sheet ni bukan, kalau saya jumpa 10 usahawan mungkin satu je lah yang ada. Melainkan dia hire external accountant. Dia hire Fras nak buat dia punya account ke, tu lain cerita lah. Okay saya itulah online kelas ni tak tahulah, insyaAllah dengar lah kot Okey, ni sampel kiraan. Okey, ni sampel kiraan aset semasa. Saya nak tunjuklah aset semasa tolak hutang. Jadi aset dia adalah stok dia 25,000.
Okay, dia ada wallet TikTok 10,000, ada bank 8,000. So ni aset dia lah ni, stok dia, wallet TikTok dia dengan bank, semua ni 43,000. Tolak pula dengan hutang ads. Ni mungkin hutang Facebook ads lah bagi example lah. So 43,000 tolak 2,000, 41,000. Okay, 41,000 ni kan dah lebih daripada nisab tadi tu, 35,000. Jadi dia dah dikira wajib zakat lah. So cara kira zakat dia adalah 41,000 tadi tu darab dengan 2.5% dalam RM1,000 lah. Okay, kalau ada soalan lah yang pernah saya dapat, dia tak berapa nak familiar sangat dengan kiraan ni. Dia kata kadang-kadang dia main bayar je zakat. Pada saya benda tu tak salah. Memang sepatutnya kita patut bayar lebih lah kan. Kalau bayar lebih tu insyaAllah lebih lah pahala kita. Cuma bahaya dia kalau kita terbayar kurang. Sebab tu kalau yang tak tahu kaedah ni, better ambil masa untuk pergi website, cuba masukkan nombor dekat dalam website tu. At least kita rasa selesa lah kalau kita tahu kita bayar lebih. Kalau kita bayar kurang, takut kita dah jatuh hukum yang yelah kurang bayar zakat kan. Okay, untuk example nombor 2, example nombor 2 ni dia punya aset semasa dia 29,000, tapi dia punya hutang dia hutang dia 3,000. Okay, so stok tambah bank tambah wallet Shopee 29,500 tolak dengan supplier 3,000 dapat 26,500. So yang ni dikira kurang daripada nisab Selangor tadi tu. So yang ni tak wajib zakat lah. Okay ke? Follow ke? Sebelum saya ke topik seterusnya. Okay. Okay. Itu saja untuk kiraan zakat. So ada dua tadi lah kaedah pendapatan dengan kaedah aset semasa. So kaedah pendapatan lah pendapatan tolak kos operasi yang digunakan darab 2.5%. Aset semasa tolak liability semasa darab 2.5%. Okay, kita ke topik impact zakat kepada cukai. Okay, yang ni nak minta bagi extra attention. Okay, untuk cukai pendapatan individu, semua bayaran zakat tu dibenarkan 100%. Contoh kita kira cukai kita 6,000. Kita bayar zakat 6,000. So 6 tolak 6, so cukai kita jadi kosong. Okay, contoh nombor 2. Kita punya cukai contohlah 1,000. Kita dah kira cukai kan, dah tolak tax relief semua. Cukai kita 1,000. Kita bayar zakat 6,000. Kita bayar zakat lebih daripada cukai. So cukai kita jadi kosong. Maksudnya kita boleh utilize 1,000 je lah. Bukannya kalau kita bayar 6,000, kita punya cukai 1,000, kita dapat tax refund 5,000, tak. Dia tak macam tu. So maksimum boleh claim tu sampai mana cukai tu lah. Kalau cukai 500, dia bayar 6,000, cukai jadi kosong lah. Faham ke ni? Okay, kita tengok contoh. Okay, ni contoh syarikat enterprise. Okay, syarikat enterprise ni cukai individu lah kan, sebab dia enterprise. Kalau Sdn Bhd, dia cukai syarikat. Okay, untuk contoh ni, okay, Dr. Azman ni dia ada 2 klinik. Dekat Seremban ada, dekat Senawang pun ada. So dia tambah dia punya pendapatan perniagaan dia adalah 90,700. Lepas tu dia tolak kerugian bawah hadapan, kerugian semasa semua, tolak. Dapatlah jumlah pendapatan dia 76,600. Okay, tolak pula cukai pelepasan. Kalau individu ada pelepasan individu yang ada anak lah, ada gaya hidup lah, ada sok-sok
WSP semua tu. Okey, dia tolak semua ni daripada tadi jumlah pendapatan dia 76,000 kan. Dia tolak pelepasan ni, dia punya pendapatan dah turun kepada 32,800. Okey, lepas tolak pelepasan. Jadi 32,800 ni dia ada tangga-tangga cukai dia ni. Okey, mana yang tak biasa, boleh request dekat FRAS pergi kelas cukai, cara kira cukai. Sebab saya sini sesi zakat je kan. So saya tak go in depth lah macam mana cara kira, kenapa 20,000, kenapa 3%. Yang ni nanti saya kena, maksudnya ada kelas lain lah yang pasal cukai ni. Okay, just nak fahamkan daripada 32,800 ni, dia kena cukai RM534. Okay, dia bayar zakat 6,000. So dia bayar zakat 6,000, 534 tolak 534 saja, dapatlah kosong. Walaupun dia bayar zakat lebih. Faham ke? Okey, soalan. Kalau dia bayar zakat 300 sahaja, dia still kena bayar cukai tak? Dia dengar. Kena betul. Terima kasih tuan. Okey, sebab dia bayar zakat 300 saja, betul. Dia kena bayar yang tak cukup tu lah. Okey. Okay, kita ke cukai syarikat Berbeza dengan individu. Cukai syarikat ni dia terhad. Dia ada cap dia. Cap dia apa? 2.5% daripada pendapatan aggregate. Ini orang pening ni. Apa dia ni pendapatan aggregate? Pendapatan aggregate ni dekat kiraan cukai. Dekat kiraan cukai syarikat pun nampak. Kalau mana-mana kat sini director yang pernah buat tax computation, mungkin dah pernah tengok dah pendapatan aggregate ni. Tapi mana yang tak pernah buat, mungkin ni first time dengar lah apa dia ni pendapatan aggregate kan. Okey, pendapatan aggregate ni dia lain dengan untung syarikat yang apa, sales tolak expenses tu. Dia lain sikit. Okey, macam mana dia lain Okey, ni formula ringkas dia lah Untung syarikat kita tu, yang mula-mula ni jualan, tolak kos kan, kita dapat untung, contoh. Lepas tu kita kena tambah balik perbelanjaan tak dibenarkan, yang LSDN tak benar kan. Lepas tu kita tolak ailang modal, kita tolak pula kerugian bawah hadapan, baru dapat pendapatan aggregate. Panjang kan dia punya journey ni kan. Okey, saya bagi contoh Okey, ni contoh satu company lah. Okey, mungkin kecil sikit lah tapi saya cuba bacakan Okey, contoh kiraan ni, kiraan syarikat lah ni, maksudnya memang one of our client. Dia punya profit before tax adalah 300,000 dah dalam 323 954 300,000. Lepas tu dia kena go through semua benda dalam tax computation. Contohnya nombor 1 ni dia kena tolak ada income ni, tak apalah ni teknikal sikit. Yang ni tambah balik non allowable expenses ataupun perbelanjaan tak dibenarkan. Yang ni mungkin orang tanyalah apa dia ni perbelanjaan tak dibenarkan. Yang ni biasanya tax agent tahulah kan, director kita mungkin kena pergi kelas lah kot nak belajar kan. Tapi yelah bukannya mudah lah nak tahu apa yang kena add back. Itu yang tak apalah, nanti saya beritahulah apa tips yang kita boleh buat sebab benda ni agak teknikal. So untuk non allowable expenses ni dalam 80,000 kena tambah balik. Jadi daripada 300,000 dia punya 323 tu tambah dengan perbelanjaan tak dibenarkan, adjusted income jadi 394. Tak dekat 400,000 dah lah. Lepas kena tambah balik perbelanjaan tak dibenarkan ni. Lepas tu tolak pula elang modal. Elang modal ni apa dia pula kan? Elang modal ni dia daripada aset. Mana yang pernah buat tax computation mungkin dah biasa Elang modal ni adalah daripada aset-aset yang kita beli, contoh kereta. Kereta tu ada elang modal. Dia boleh kurangkan sikit tax kita. Kalau perasan ni nampak dia punya elang modal tahun tu adalah 42,000. So dia kurangkan tax daripada 394 tolak 42,000.
Lepas tu semua tambah-tambah sikit semua, jadilah dia punya income dia 363,676. Daripada 323 jadi 363. Okey, sekejap Okey, sampai 363 ni dia lalui lah apa-apa lagi, sampailah kat sini. Ni nama dia aggregate income. Inilah dia pendapatan aggregate, which is 374,012. Okey. Saya ulang semula Mana yang kalau dengar yang dah berkerut dah ni, apa dia ni kan. Okey, dia start dengan profit before tax tambah perbelanjaan yang tidak dibenarkan di mata LFDN, tolak allowance modal. Okey. Kalau dia ada rugi bawah hadapan ni, rugi bawah hadapan maksudnya before ni mungkin bisnes dia ada losses, dia tak making profit. So sebenarnya losses ni boleh bawa ke depan, boleh tolak lah, tapi untuk klien ni tak ada lah So dapatlah pendapatan aggregate. Okey, daripada pendapatan aggregate ni lah, zakat tu dia boleh claim 2.5% sahaja daripada sini. Okey, so untuk klien ni dia bayar 1,008 je kot zakat kan. Tapi sebenarnya berapa maksimum dia boleh claim? Siapa yang ada kalkulator, ada ke? Fras punya staff ke? Ada, boleh kirakan tak? 2.5% darab 374 berapa maksimum dia boleh claim? Ada ke siapa-siapa nak tolong? 2.5 Tak ada Okey, tak apa. Jawapan dia 9,350. Okey, alhamdulillah. Betul. Nabila Syahira Bella ni betul. 9350.30. Okey. Itu maksimum dia boleh claim. So maksudnya kalau dia bayar zakat 100,000 contohnya kan, dia contohlah dia ingat dia punya profit dia dah anggar dalam 300, mungkin dia nak bayar zakat 100,000 ke kan, sebab dia tak nak bayar cukai. Salahlah strategi dia, sebab dia boleh claim 9,000 je. Ini saya harap kalau untuk sharing yang kejap ni, bawa balik benda ni. Dia boleh up to 2.5% je. So beritahu bos, kalau bos tak datang, atau untuk director sendiri, untuk zakat syarikat ni dia ada limit dia. So kalau nak orang kata reap the full benefit of zakat adalah dekat zakat individu lah. Sebab zakat syarikat ni dia ada cap 2.5% daripada pendapatan aggregate. Yang ni 374. Okey, lepas tu dah tolak zakat ni, barulah dia akan ke bracket bracket kadar tax rate lah. Okey ke? Saya ulang balik untuk penolakan cukai syarikat ni. Okey, untuk cukai syarikat terhad kepada 2.5% daripada pendapatan aggregate. So pendapatan aggregate nombor 1 dia start dengan untung syarikat tambah perbelanjaan tak dibenarkan, tolak allowance modal, tolak kalau ada kerugian bawah hadapan, baru dapat pendapatan aggregate. Yang tak pernah buat tax computation mungkin agak loss, tapi kalau dah banyak kali lalui proses cukai, biasanya tax agent akan tunjuklah benda ni. Cuba check, kalau dah pernah buat tax, cuba check tax computation tu. Yang ni biasa format semua tax agent dia tak berbeza lah. Sebab ini yang saya dan mereka belajar di sekolah lah kan. Ini format dia. Okey, seterusnya soalan yang sering ditanya. Kalaulah pendapatan aggregate tu kompleks kan, macam mana saya nak estimate berapa zakat kena bayar supaya cukai syarikat jadi kosong ataupun cukai pendapatan jadi kosong? Okay, ni soalan saya rasa Fras pun selalu dapat, team account dengan tax Fras pun selalu dapat soalan ni. Jadi
Jadi saya rasa apa yang saya jawab ni sama juga dengan tim Frans jawab. Kita tak boleh nak agak sangatlah untuk syarikat. Sebab dia ada cap 2.5% tu. Jadi kalau kita nak, kalau kita objektif kita nak kurangkan cukai pendapatan, kita boleh buat dengan individu tu lagi banyak lah. Sebab dia ada 100% penolakan. Okey, ni dalam kat table warna biru ni, ini ilustrasi apa nama ni, cukai syarikat. Contoh macam mana baca ni adalah contoh pendapatan aggregate sesebuah syarikat tu 10,000. Rebate zakat yang boleh tolak 250 sahaja. Okay. Kalau pendapatan aggregate dia 30,000, rebate dia boleh tolak 7,5. Kita bagi tambah sikit dah, banyak sikit kan. 100,000 dia boleh tolak 2,500. Kalau 200,000, 5,000. So tak berapa, kalau lah kan objektif, contohlah ada director minta, saya nak bayar zakat saja, saya tak nak bayar cukai syarikat. Dia agak susah lah. Sebab dia punya rebate tu ada cap. Jadi apa yang biasa kita beritahu director, kalau nak kurangkan cukai syarikat, boleh bagi banyak sikit allocation kepada gaji director. Sebab gaji director, kalau director bayar banyak zakat, tak adalah cukai dia. Faham Okey, jadi tips dia, lebihkan bayaran zakat pendapatan. Sebab dia ada hak rebate 25% daripada seperti syarikat. Jadi saya cakap tadi lah, kadang-kadang kalau profit company tu banyak, kita check director punya gaji. Director tak ambil banyak ni kan, mungkin director boleh ambil banyak sikit supaya dia boleh dekat dia punya zakat pendapatan tu boleh dekat cukai pendapatan dia boleh dikurangkan menggunakan zakat. Ni salah satu benda yang biasa tax agent mana-mana pun akan advice yang inilah. Okey, ada juga soalan ni, saya letaklah soalan-soalan ni biasa kita dapat zakat fitrah ni boleh ke tolak kan dekat zakat cukai individu lah. Syarikat tak lah sebab syarikat dia tak ada zakat fitrah. Jawapan dia ya, zakat fitrah pun boleh digunakan untuk kurangkan cukai individu. Okey, macam mana betul-betul tak nak bayar cukai? Ni ada orang pernah cakap kat saya, macam mana betul-betul dia tak nak bayar cukai individu lah. Dia cakap kat dia, tips dia mungkin boleh tengok last year. Kalau pendapatan dia tak ada perubahan sangat, bolehlah tengok last year. Lepas tu estimate daripada situ lah. Kalau last year dia buat dalam untung 10,000 contohnya, bayarlah banyak tu. Okey. Tak pun kalau nak lagi tepat, kena buat account tu, kena buat frekuensi dia banyak sikit. Maksudnya kalau buat setahun sekali, contohlah bukan je tuan-tuan dan puan-puan je, saya pun. Macam saya punya zakat, saya baru je bayar last week. Saya bayar dekat Frans lah, sebab Frans penolong amil kan. Saya bayar tu, saya tengok, saya memang buat PNL sebab saya seorang accountant kan. So saya punya bisnes saya memang buat PNL setiap bulan lah. Tapi bulan 12 ni kan tak habis lagi. Jadi saya agak-agak je lah. Mungkin expenses sama kot dengan bulan-bulan sebelum ni. Jadi saya agak-agak lah untung banyak tu. Saya buat simple tax computation saya. Bayar kan? Saya bayar lah zakat. Kat email juga. Itu cara saya lah. Ada orang jenis dia bayar je, tak kisahlah, dia memang bayar certain amount. Saya ada klien yang memang bayar 20,000 ke 30,000, ada yang juga bayar 100,000 setiap tahun. Memang terlebih pun lah zakat dia dengan cukai dia, tapi memang dia malas fikir. Itu pun okey, dia terpulang lah. Sebab zakat ni dia yelah, bukan kita pun dapat pahala kan, bukannya nak kurangkan cukai je kan. Okey, slide saya sampai sini je. Okey, kita ke sesi soal jawab. Ada yang nak tanya soalan ke? Kalau ada nak tanya, boleh ajukan soalan.
Puan Aisyah, kita ada soalan daripada Encik Mustafa. Pembayaran zakat ni kena buat sebelum akaun syarikat ke? Okey, betul. Kalau ikut zakat yang boleh claim, contohlah nanti next year kita akan kira zakat untuk tahun 2025 kan. Zakat yang dibenarkan untuk tolak tu adalah yang kita bayar tahun 2025. Walaupun nanti kita buat cukai next year, dia punya deadline April 2026 lah kan. Tapi kalau kita baru nak bayar April 2026, kalau ikutlah LHN kata tak boleh. Sebab tarikh resit dekat zakat tu 2026, bukan 2025. So untuk menjawab soalan Encik Hafiz, pembayaran zakat memang kena buat sebelum tutup akaun syarikat. Dia kena ikut tarikh ataupun tarikh tahun lah, tahun yang kita bayar tu. Kalau saya nak jawab lagi soalan, ada sebab contoh syarikat Sinar Berhad ni kan dia tutup dia year end dia kan berbeza-beza kan. Ada yang year end Mei. Contohlah dia punya year end Mei 2026. So sebelum tutup akaun tu, kalau nak guna zakat tu untuk kurangkan cukai, kena buatlah sebelum 31 Mei 2026. Itu contohlah. Ada lagi soalan? Soalan daripada BNF Holding Sdn Bhd. Saya tak faham slide contoh yang kedua tu, perniagaan servis zakat tu 1,800 atau 9,350. Okey, ada nama lah. Okey, BNF Holding, saya panggil BNF Holding kan. Untuk soalan ni, slide yang dekat skrin ni, 9350 tu maksimum yang boleh claim. Tapi untuk kes klien ni dia bayar 1,800 saja. So untuk kes klien ni dia bayar 1,800, so semualah boleh claim sebab dia bawah 9350 tu. Contohlah klien ni bayar 10,000, dia hanya boleh claim sampai 9350 je. Faham ke? Alhamdulillah. Okey, rasanya ada lagi soalan ke? Just nak nak tanyalah, audience kat sini semua dah bayar zakat ke? Tanya. Usahakan kena bayar zakat kan? Dapatan tinggi kan? Betul tak ada? Ya ke? Lagi. Okey. Kalau apa nama ni? Kalau itulah, kalau saya boleh bantu lah kan. Cik Hafiz tu belum syarikat dah tutup akaun. Okey, daripada soalan, kalau tiap-tiap tahun backdate zakat tak apa ke? Apa maksud backdate zakat ni Okey, ada soalan daripada chat, kalau tiap-tiap tahun backdate zakat, apa maksud backdate? Backdate ni saya difahamkan adalah certain amil yang boleh buat backdate. Backdate ni maksudnya dia bayar hari ni, tapi dia punya resit zakat tu boleh buat hari before ni. Kan? Kita tahulah sama ada lagi tak amil ataupun zakat yang boleh bagi servis macam tu. Tapi benda tu famous lah tahun lepas, 2 tahun lepas. Sampai tahun lepas saya dengar macam LHN dah sedar benda tu berlaku, so dia dah marah sikit lah majlis-majlis zakat yang buat servis tu. Jadi kalau tiap-tiap tahun backdate zakat tak ada isu lah. Kalau boleh, kalau berjaya jumpa servis yang boleh backdate, sebenarnya saya pun nak backdate kan. Sebab pada saya it's just an issue of date lah. Maksudnya kita buat kan. Tapi itulah
tadi isu dengan LHJN. LHJN dia penting, yang penting receipt je. Dia tak tahu pun kita backdate ke tak. Dia tengok receipt je. Kalau receipt tu lebih daripada period of account, dia tak bagilah. Tapi kalau receipt tu lebih, dia akan jadi isu. First time dengar boleh backdate kan. Saya tahu kalau nak nanti tanya Fras. Fras pun mesti tahu ambil-ambil yang buat kan. Kita pun ialah kawan-kawan kita juga. Tapi saya tak tahulah dia dibolehkan lagi ke tak, sebab dengar cerita dah orang kata kantoi. Kan. Apa soalan tadi ni? Soalan daripada soalan seterusnya, kalau syarikat Sdn Bhd pengarah semua Islam boleh dikira secara keseluruhan zakat, betul? Kalau syarikat Sdn Bhd pengarah semua Islam boleh dikira secara keseluruhan untuk zakat. Senang sikit lah. Sebab dia kalau ada pemilikan lain ni yang non-Muslim, kena tanya semua orang ni, sebab dia dah dalam syarikat tu, kalau kita ada partner lain, kita pun kena tanya lah partner tu dia nak bayar ke zakat kan. Sebab pada dia tak ada tanggungjawab bayar zakat. So mungkin dia nak kurangkan allocation ke, tu terpulang pada dia lah. So kalau senang lagi, kalau semua Islam memang tak ada isu lah, boleh kira secara keseluruhan. Baik, rasanya ada soalan. Kalau tak ada soalan lagi, saya harap apa saya punya short sharing ni kata memberi manfaat lah at least harapnya belajar benda baru lah yang 2.5% tu. Sebab ini yang kadang-kadang klien kita dia jadi marah lah, kenapa pula tak ada siapa beritahu kan. Jadi itulah good initiative daripada Fras untuk beritahu lah. Daripada serangkai megah, kalau setiap satu kerja tolak kos kerja, kalau setiap satu kerja tolak kos kerja darab 2.5%, boleh nak kira macam tu. Kalau ada satu kerja je lah. Lepas tu ada satu soalan daripada asal syarikat serangkai megah ni, dia tanya satu kerja tolak kos kerja darab 2.5%, boleh ke? Pada saya dia memang akan lebih daripada yang sepatutnya, which is boleh lah. Sebenarnya kalau kita tolak kos kerja je, takut banyak benda yang boleh, macam contohnya macam rental office pun kadang-kadang tak ada kaitan dengan projek kan. Rental office, tak pun utility. Sebab ada benda direct cost, ada yang kos umum, dia tak bergantung kepada projek. So kalau nak lagi tepat, buat semua pendapatan, tolak kos-kos berkaitan bisnes, lepas tu baru darab 2.5%. Itu lagi tepat. Okey, baik. Rasa tak ada dah. Kalau ada soalan lain boleh boleh bagi dekat pihak Fras, nanti mungkin Fras akan beritahu saya lah. Okey, rasanya itu saja. Sakinah boleh take over lah. Baik, Alhamdulillah, terima kasih kepada Aisyah, dan kita pun telah selesai sesi webinar pengiraan dan pengurusan zakat Sdn Bhd kita pada hari ini. Terima kasih juga yang tak terhingga pada para peserta kita pada pagi ini. Terima kasih juga kepada Aisyah yang tak berhenti untuk menjawab soalan dan memberikan banyak tips untuk kita pada hari ini. Baiklah, sebelum melaporkan tirai, saya nak minta kepada semua peserta hari ini untuk sama-sama buka kamera, kita tangkap gambar, dan ini kira kenang-kenangan kita lah untuk memandangkan ini adalah webinar yang terakhir pada tahun ini. Jadi kita sama-sama munculkan diri anda semua, barulah kita boleh dekat gambar sama-sama lah. Okay, ready semua? Terima kasih Puan Hajah Samida. Terima kasih Puan Nabila. Okay, ramai lagi, kita perlukan ramai lagi yang buka kamera. Suruh buka kamera. Ada lagi? Okay, kita nak minta tim kita standby. Okay. Alright. Dah ke? Alright. Semua ready ke? Ada lagi yang kena ambil tudung ke apa ke? Okay, ready semua? Okay, tim okay? Okay, alright. Okay, tim okay. Ready semua? Senyum? 1, 2, 3.
Okey, 1, 2, 3. Okey, lagi sekali. Okey, tim lagi sekali boleh ke? Okey, boleh. Tim okey. Okey, semua. Thumbs up sikit, 1. Okey. 1, 2, 3. Okey, terima kasih semua. Terima Okey, kasih yang tak tertinggal untuk join kita punya ni, dan maka berakhirlah webinar kita hari ini, dan terima kasih. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada tahun hadapan. Kelas-kelas yang kita akan ajukan, mungkin kelas cukai ke apa ke, teruskan support kami. Dan itu sahaja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.